Kerinduan, keinginan, hasrat hati yang kuat. Sebuah karya bertajuk Held in Silence. Keinginan seorang anak broken home terhadap keperluan emosi dan fizikal sebelum dan selepas perceraian ibu bapa. Simbol digunakan bekal makanan iaitu kasih sayang, tingkap bermaksud rumah harmoni, belon bermaksud hargai, balang kaca bertutup bermaksud selamat, gula-gula bermaksud manja dan rama-rama mewakili sebagai semua objek. Artis rujukan adalah Jalania Abu Hassan dan Kate Colwitz, iaitu dalam memahami penggunaan simbol serta penyampaian emosi. Eksperimentasi media dan teknik. Yang pertama adalah eksperimentasi teknik soft pastel. Saya menggunakan soft pastel untuk menghasilkan warna yang lembut dan menarik. Seterusnya, eksperimentasi teknik arang, iaitu charcoal. Saya menggunakan arang untuk menghasilkan kesan gelap, tone dan bayang yang lebih jelas. Yang ketiga adalah eksperimentasi teknik horse etching untuk aseton dan tekstur. Lain sekali adalah eksperimentasi media bitumen. Saya menggunakan bitumen untuk menghasilkan kesan monokrom dan tona yang lebih kuat. Kini masuk proses penghasilan karya akhir. Takaran awal sebagai panduan. Media bitumen sebagai monokrom. Aplikasi warna secara berperingkat supaya bentuknya lebih tepat. Mewarnakan latar belakang karya. Membentuk objek dengan tone dan bayang. Buat kekemasan dan detail keseluruhan karya. Ini merupakan karya akhir saya. Sepanjang saya hasilkan karya ini, saya dapat belajar dan mencuba berbagai media dan teknik yang berbeza. Dalam proses menyiapkan karya ini, saya mengalami beberapa cabaran dari pembuatan media, bentuk objek dan ketelitian detail. Ada juga beberapa bahagian yang saya perlu betulkan dan ubah beberapa kali supaya hasilnya lebih baik. Tapi daripada proses tersebut, saya dapat belajar untuk lebih teliti dan sabar dalam menghasilkan sesebuah karya. Bagi saya, karya ini sangat bermakna kerana bukan sekadar sebuah karya seni, tetapi menjadi ruang untuk saya menyampaikan idea dan emosi yang ingin saya sampaikan. Secara tidak langsung, proses ini juga bantu saya lebih yakin dan berani dalam menghasilkan karya saya sendiri. Sekian, terima kasih. Bye.